Mat. Aku cuma nak menang je. Aku tak kira lah korang like banyak ke tak tadi kan. Yang aku nak menang. Kalau aku berjaya menang, aku akan upload full video. Kalau aku kalah, aku akan upload short punya video lah. Sebab video dia berdurasi 3 minit selalunya lah. Jadi aku tengok selama mana aku boleh bertahan di dalam game Slendrina. Babi, aku baru sebut nama dia anjing. Muncul pula beruk dia. Tapi tak apa, aku tidak takut dah sekarang. Aku okey lah. Padahal aku main lebih lancar dan laju juga. Macam tadi kan sekejap-sekejap aku macam terperanjat kan, terkejut kan. Sekarang aku okey dah nampak tu Mat. Aku macam biasa je. Asalkan jangan Granny yang muncul lah. Kalau Granny muncul tu memang sial. Kau dia muncul lah. Kalau dia tak muncul, aman saja. Okey, tak ada buku di situ. Buku aku dapat 1, kunci belum dapat lagi. Jadi tinggal cari di map tu, tengok map dia. Okey, straight je. Kau straight sampai ke bawah. Kita cek ke tepi dulu lah guys. Okey. Cek dekat sini tu kan. Straight je. Ke sini aku dah masuk tadi. Tak ada apa. Dah buku pun aku dah ambil 1. Jangan tutup. Aduh. Okey, tadi aku dari sana, dari depan. So dari sini aku belum. Okey, ni kunci ke? Okey. Ada apa? Oh, ada kunci. Mantap. Progress aku dah ada, nampak dah ada progress. Guys, nak tanya kalau ada Granny kejar aku kan. Macam mana aku nak sembunyi dari dia, Mat? Korang boleh bagi tahu tak cara dia? Aku boleh je scroll kat YouTube kan, cari kan, tapi nanti tak seru lah kan. Jadi aku memang tak tahu, Mat. Memang tak ada cara ke nak mengelak? Kalau tak ada cara, mati, Mat. Macam mana aku nak berlari dengan dia tu? Kalau bertemu lah. Kalau tak bertemu, tak apa. Gelap lah. Okay, ke sana kot. Sekarang aku tak tahu aku di mana. Oh, di sini. Okay, di sini ada kunci ke? Oh, ada. Okay, 1 aku dah dapat. Dah 2. Okay, buku ada 2 juga aku dapat. Oh, cepatlah aku menang macam ni. Tengah ni tak ada. Aku dah tampak ke tepi kan. Bunyi apa tu? Oh, kita dekat belakang tu. Dekat mana? Dekat mana bro? Jangan buat takut bro. Takut siap. Bunyi apa tu anjing? Laba-laba tu. Laba-laba relax dulu. Laba-laba dia tak langsung ada kecil Mat. Kalau Granny tu aku trauma. Tapi laba-laba ni boleh ada cara nak ngilangkan dia. Macam mana guys? Tolong aku guys. Kan aku nak cari buku dia dekat belakang aku kan. Oh, aku tahu. Tutup pintu Mat. Tutup pintu. Tutup. Aku dah selamat. Ye. Ni apa ni? Ada muka lah. Oh, tutup pintu. Okey. Jadi kalau aku jumpa dia, lari-lari terus buka pintu, tutup. Oh, Granny pun macam tu lah. Okey. Aku dah jumpa dah cara nak counter. Hantu bodoh ni, hantu babi. Bodohnya Granny. Granny pula, sorry. Salah. Slendrina anjing tu muncul tiba-tiba dia. Monyet. Janganlah kau segah aku kayak gitu bah. Dah lah laba-laba tadi tak habis ke. Aku rasa aku boleh menang kan. Buku dah 3, kunci dah 2. Kejap lagi aku menang tu. Ini apa ni? Tadi ada macam ni, gelap lah. Oh, pintu. Nah, kat mana aku ni? Oh, sini. Straight. Ai. Ni mana pula? Aku dari mana aku lupa. Oh, aku dari sini. Okey, kalau aku dari sini, straight. Ni lah jalan dia. Buka. Ni dah lah. Okey, sana silap. Sorry guys. Melambatkan masa korang yang sedang menonton video aku ni. Okey, jumpa lagi. Kat mana ni? Macam store lah gitu. Memang bertiga ni menyambung. Patut lah. Okey. Ini yang kunci tu kan. Aku ingat tu. Otak aku ni boleh tahan juga. Okey. Aku rasa aku boleh menang tu. Kalau aku menang ni aman sikit kan. Tak adalah korang kecewa tengok apa ni main tak menang-menang bang kan. Ni dah 4 dah. Siap dah. Tinggal cari lagi di sana. Sekejap, aku dari sini ke tadi? Babi! Bodoh. Apa pasal Granny pula yang terbang? Slendrina mana? Rindu nak tengok dia. Tiba-tiba dia lain pula yang muncul. Tu badan dia putus tadi aku tengok. Memang macam tu. Kejap. Ada lorong lah. Babi! Aku nak tengok lorong bang. Bukan nak tengok kau. Aku tak nak jumpa kau. Aku dah kahwin, Mat. Dah kahwin, Mat. Janganlah kau ngintai kayak gitu. Nanti orang rumahku marah nanti. Aku nak jawab apa bah kau? Cakap sabar kau nanti yang.
Okay, gelap sikit di sini. Sorry guys kalau gelap. Aku tak tahu cara. Ada setting ke? Nak naikkan kecerahan dia kan, cahaya lah, bagi terang sikit. Tak ada. Okay, nampaknya aku akan menang sebentar lagi di sini. Ini mesti kunci kan? Oh tak. Okay. Okay, aman. Tak ada buku di sini. Kita terus skip ke sebelah. Aku tak nak lambat-lambat. Kita main cepat-cepat je. Okay, ni jalan aku masuk awal mula tadi. So ni aku keluar. Aku terus ke tepi kan. Kalau tak silap. Ni kunci tu. Kat sini mesti ada salah satu. Mesti ada buku. Tak ada okay. Mati! Janganlah mati. Jangan mati dulu. Aku dah nak menang dah weh. Tiba-tiba muncul kau. Ini macam jalan tadi. Kalau ni jalan tadi aku ke mana? Okay, kita ke tengah guys. Kita ke tengah balik. Pergi ke tengah. Kejap. Itu tempat aku respon tadi ke? Yang ni. Tempat aku respon. Jadi ini jalan. Aku dah pergi dah. Kalau bukan situ, berarti sini dong. Kita ke sini ke? Cuba tengok. Ke sini. Okay. Nanti kita akan jumpa ruangan besar. Aku tak tahu di situ ada apa. Ni. Alamak, jumpa lagi laba-laba ni. Relax lah. Santai, aku tahu cara nak counter dia. Kita tutup dulu. Tutup. Okey, selamat. Selamat. Apa tu? Bunyi apa tu? Mana? Bodohnya Drena. Dia ni lagi silap. Dan Drenanya pun aduh. Okey, laba-laba tu dah tak ada. Aku menang dah macam ni. Kita tengok ni. Betul lah. Kita jalan je. Okay, kita pergi ke tepi. Aku rasa aku belum pergi lagi, betul kan? Kita masuk sini dulu. Aduh, janganlah basah tangan ni. Nanti susah nak lari dengan Lendrina ni. Lendrina pula. Ni, apa ni? Laba-laba tu lah. Dia. Jadi aku dari mana? Okay, sini aku belum masuk lagi. Aduh, dah kunci. Jalan mati pula. Cakap betul lah. Sini aku rasa belum pergi sebab dia gelap. Ni yang ruangan besar aku cakap tu. Aku tak nampak apa, Mat. Macam mana aku nak tengok kunci kan? Lampu dah buka atau bukan tak nampak langsung kan? Okay, sabar sekejap. Jangan-jangan kalau aku jumpa dia, aku boleh tutup lampu kan? Supaya dia tak nampak. Tertutup. Apa jadi? Aku mati ke? Ya Rabbi, bodoh. Itu Slendrina. Udahlah guys, penat aku nak main ni. Kita main gila nama. Tak apa aku main Zimot nanti. Tengok cara nak senang menang kan. Okay lah guys. Selamat tinggal guys. Bye bye.